Nombor 2, malaikat yang akan rasa sakit mati ataupun yang akan menempuh kematian. Malaikat semua, termasuk malaikat maut. Selepas dia cabut nyawa malaikat Israfil yang duduk sangkakala tu, cabut nyawa malaikat Jibril, dia cabut nyawa malaikat yang menanggung arash. Ni antara yang lambat mati ni. Yang menanggung arash ada 8 orang. Kemudian Allah tanya, ya malakal maut man baqi, siapa yang masih ada? Malaikat maut kata, baqitu ana, tinggal aku wahai Allah. Wa baqita antal hayyul ladzi la yamut, dan telah berbakilah kamu wahai Allah, Tuhan yang maha hidup dan tidak akan mati. Mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut. Maka merasakanlah juga kesakitan mati ataupun kematian itu malaikat maut. Mati.